Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak kita terfikir, apa jadi bila sebuah empayar yang begitu gah, begitu hebat, tiba-tiba jatuh? Adakah semuanya terus hilang macam tu je? Hari ini, kita akan selami satu kisah yang sangat menarik. Bagaimana kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya bukanlah satu pengakhiran, tapi permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Ia adalah kisah kelahiran kerajaan-kerajaan baharu yang mewarisi semangat Melaka. Jadi, persoalan utamanya, bila empayar sehebat Melaka jatuh, habis macam tu je ke warisannya? Lenyap terus? Jawapannya tak sama sekali. Cuba kita bayangkan macam ni kan, macam sebiji benih dari pokok yang sangat kuat. Walaupun pokok besar tu dah tumbang, benih-benih dia berterbangan dan tumbuh jadi pokok baru yang sama gagah kat tempat lain. Macam itulah lebih kurang apa yang jadi pada legasi Melaka. Betul, tahun 1511 memang satu detik hitam. Kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Tapi, ini bukan penamat cerita. Sebaliknya, ini adalah titik di mana DNA kehebatan Melaka mula tersebar. Warisannya, sistem pentadbirannya, budayanya, semua tu tak musnah. Sebaliknya, ia dibawa oleh pewaris-pewaris tahta untuk membina semula kegemilangan itu di serata tanah Melayu. Okey, jadi siapa wira-wira dalam kisah kita ni? Mereka nilah putera-putera raja dan golongan bangsawan Melaka yang semangatnya tak pernah padam. Mereka enggan mengaku kalah. Daripada abu kejatuhan Melaka, mereka bangkit semula, membawa acuan dan semangat yang sama untuk mendirikan kerajaan-kerajaan yang baharu dan berdaulat. Dan apa yang paling menakjubkan ialah, semua kerajaan baru ni ada kaitan langsung dengan Melaka. Tengok jadual ni. Pahang dan Perak diasaskan sendiri oleh putera-putera Sultan Melaka. Terengganu pula pengasasnya berketurunan Bendahara Johor Riau, yang mana Johor Riau tu sendiri adalah kesinambungan langsung dari Melaka. Malah pengasas Selangor pun dapat cop mohor atau pengiktirafan daripada Sultan Perak yang berketurunan Melaka. Kenapa ini penting sangat? Sebab keturunan dari Melaka ni, ia memberikan mereka legitimasi, hak dan kuasa yang dihormati untuk memerintah. Kiranya macam ada lesen diraja yang sah lah. Jadi, macam mana mereka nak bina kerajaan dari kosong? Kena fikir semua benda baru ke? Hehehe, tak perlu. Mereka sebenarnya dah ada satu resepi rahsia yang terbukti berjaya. Apa dia? Pelan induk pentadbiran dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sistem ni kita panggil sistem pembesar 4 lipatan. Nak senang faham, anggap je ni macam operating system atau OS untuk sebuah kerajaan. Sistem ni dah terbukti sangat cekap, sangat stabil. Jadi kerajaan-kerajaan baru ni tak payah pening kepala nak cipta sistem baru. Mereka cuma perlu install OS yang sama ni dan boom! Terus kerajaan boleh jalan dengan lancar. Bendahara tahu apa nak buat, laksamana tahu kerja dia, semua ikut acuan Melaka. Okey, selain sistem pentadbiran, sebuah kerajaan perlukan peraturan kan? Untuk pastikan semua orang hidup aman dan harmoni. Dekat sinilah kita akan nampak macam mana DNA undang-undang dan adat istiadat Melaka disalin dan diwariskan kepada kerajaan-kerajaan baharu ni. Inilah dia, master blueprint undang-undang pada zaman tu. Hukum Kanun Melaka. Anggaplah ia macam buku peraturan rasmi kerajaan. Zaman dulu, bila ada undang-undang bertulis macam ni, ia dah dikira sangat maju tau. Dokumen ditetapkan semuanya dengan jelas. Apa tugas sultan, apa kesalahan jenayah, apa hukuman dia. Ia pastikan semua orang, tak kira rakyat biasa atau pembesar, tertakluk bawah undang-undang yang sama. Dan buktinya sangat jelas. Kerajaan macam Pahang dan Perak, mereka tak cipta undang-undang baru dari kosong. Sebaliknya, mereka ambil hukum Kanun Melaka sebagai asas, sebagai template dan ubah suai sikit-sikit ikut keadaan tempatan. Ini menunjukkan betapa hebat dan berpengaruhnya sistem perundangan Melaka sampai ia diguna pakai di tempat lain. Tapi warisan Melaka ni bukan pasal benda serius macam undang-undang je. Ia juga tentang adat resam yang penuh warna-warni. Contoh terbaik, upacara perkahwinan raja. Dari merisik, senyap-senyap, meminang secara rasmi, sampailah ke malam berinai dan persandingan yang gilang gemilang di istana. Setiap langkah ni adalah tradisi yang diwarisi terus-menerus dari zaman Melaka. Dan yang paling power sekali, simbol kekuasaan itu sendiri diwarisi secara fizikal. Keris macam corak si manja kini di Perak, atau alatan muzik diraja macam nobat. Ini semua bukan replika tau. Ini adalah harta pusaka sebenar yang dibawa dari Melaka. Bila sesebuah kerajaan tu ada alat-alat kebesaran ni, ia ibarat memegang kunci kepada kesinambungan kuasa. Ia membuktikan pemerintahan mereka adalah sambungan yang sah dari empayar Melaka yang agung. Warisan Melaka ni tak terhenti setakat sistem pemerintahan dan adat je. Ia juga hidup subur melalui tulisan dan ilmu pengetahuan. Istana-istana baharu ni bukan sekadar pusat kuasa, tapi ia juga jadi pusat intelektual, tempat lahirnya karya-karya sastra dan sejarah yang hebat.
Setiap kerajaan ni masing-masing ada karya agung mereka sendiri. Di Perak, lahirnya Misa Melayu. Di Pahang, kita ada Hikayat Pahang. Karya-karya ni bukan sekadar cerita tau. Ia adalah rakaman sejarah, adat dan cara fikir masyarakat waktu tu. Jadi, tradisi penulisan yang subur kat Melaka dulu kini berkembang mekar di negeri-negeri warisannya. Baiklah, kita dah jelajah sejarahnya. Sekarang, soalan paling penting. Apa kena mengena semua ni dengan kita hari ini, di Malaysia moden? Adakah ia sekadar cerita lama dalam buku teks? Jawapannya ia jauh lebih penting daripada yang kita sangka. Inilah link dia. Sistem sultan dan raja yang kita ada hari ini kat negeri-negeri macam Perak, Selangor dan Pahang, semua tu bukan ciptaan baru. Ia adalah warisan hidup yang usianya dah beratus-ratus tahun dan akarnya datang terus dari zaman Melaka. Sistem inilah yang kemudiannya diadaptasi dan jadi tulang belakang kepada sistem raja berperlembagaan kita yang unik kat Malaysia sekarang. Jadi setiap kali kita melihat institusi diraja, sebenarnya kita tengah tengok kesinambungan sejarah Melaka yang masih hidup. Jadi, kesimpulannya, sejarah ni bukanlah sekadar kisah pasal raja dan perang. Ia adalah acuan yang membentuk siapa kita hari ini. Cuba kita fikirkan sejenak. Macam mana warisan sistem, undang-undang dan budaya dari zaman Melaka ni masih kita boleh rasa dalam hidup kita sekarang? Dari cara kita berkerajaan sampailah ke adat resam kita. Itulah legasi sebenar Melaka. Ia tak pernah mati. Ia hidup dalam diri kita.